Itu kata Islam ni. Tapi kalau jenis ambil pengamalan negeri, negara dia hidup ni ikut nafsu supaya jadi balok, huru-hara. Betul tak? Cuba masuk ke dia. Supaya orang Kristian marah. Bila Kristian marah, Kristian beramuk. Orang Kristian beripu. Bila Kristian beripu, orang Islam pun beripu. Bila masing-masing beripu, balok. Bila balok perang. Akhirnya polis pun mari. Polis pun kata, daurat. Apabila daurat, dia mereka dan menteri ni berita begini. Akhirnya dia boleh berita, selama daurat. Orang lain, dia berita dan menteri berita. Kita berita. Dia nak cakap. Tahu? Nak suruh orang balok. Waktu berlaku, telefon pada dulu. Dia tahu, tempak pada dulu. Supaya orang Hindu malu. Ambil kepala babi, lepo adalah sejik Taman Medan, Salin Jaya, Selatan. Dia tahu, kena buku pula. Kepala babi itu buku, 2, 3 pak. Lepo dalam masjid Jumur Korea. Saya pernah pergi kuliah sejik. Di lepo adalah sejik. Supaya orang masjid itu malu, sebab itu kawasan Melayu. Dan di situ pernah berlaku perbalahan antara orang Melayu dengan orang Hindu. Tentang persoalan pasal kemah. Majlis Keruri nak balok. Buat majlis pasal kemah kerana nak nikah anak orang Hindu marah. Bila marah balok. Bila balok sikit, akhirnya sentimen itu ada dalam masyarakat situ. Marah ke orang Hindu, marah ke orang India, marah ke orang Cina. Maka dia buatlah satu perkara, ambil pada babi lepo adalah sejik dulu. Supaya orang Islam yang duduk dalam masjid itu kata, oh orang kafir dah hak, kita mesti tangkap orang kafir ni. Tiada lain melainkan tujuannya orang-orang retah ni, dia nak supaya dia terus memiliki kuasa. Dengan kuasa dia ni 50 tahun dah, orang bertambah gana jadi murtad. Punca murtad yang pertama ialah kerana kejahilan umat. Masyarakat jahil. Jahil tentang Islam. Jahil tentang hukum hudud. Jahil tentang hukum qisas. Jahil tentang hukuman bagi orang yang murtad. Tengok ayat pegang. Apa ni kalau jemput? Tak jemput ke apa ni? Papok segala orang murtad. Jemput ni. Tapi boleh ke apa dia kata ada jemput kali-kali bandar boleh dia kata. Apa boleh akal? Boleh pun dah agak kapur bahawa dia pernah jemput. Dia tahu? Mari temu bini dia. Oi kalau bak lain boleh bertemu belaka takak KMN dulu. Kumpulan kata militan Malaysia. Oi temu belaka. Tapi ada apa yang tak pandang ni belakang. Isu murtad ini jumhur ulama menyebut hukumnya bunuh. Illa an takuna lahu syubhah, malaikat bagi orang yang disabitkan murtad itu pada dia ada unsur syubhah. Bila ada unsur syubhah tu kita bawa mahkamah. Man baddala dinahu faqtul, kata Rasulullah. Siapa yang ukur agama dia, hukuman dia bunuh. Imam Ahmad pula berpendapat mana-mana orang perempuan yang murtad tak boleh dibunuh. Beza sikit. Mengikut jumhur ulama, orang lelaki kalau murtad bunuh lelaki. Tapi mengikut mazhab Abu Hanifah, kalau orang perempuan yang murtad tak bunuh. Kadang-kadang orang perempuan ni mengikut mazhab Abu Hanifah dia murtad kerana dia tak ada fikih. Betul dia berlaku di Terengganu. Kita ada satu pertubuhan nama dia Kokak, bawah Dewan Pemuda negeri. Kokak dia panggil. Pada membendung gejala murtad yang berlaku di Malaysia dan negeri Terengganu. Kadang-kadang berlaku orang yang sakit duduk hospital, keluarga dia dah mari, tak ada. Sakit lama melata di masjid, di hospital, tak ada orang mari. Bila tak ada orang mari, kadang-kadang ada jururawat yang Cina, yang Kristian. Dia mari tanya, tak ada ke keluarga mari? Tak ada. Tak ada ke keluarga mari? Wah, 2-3 hari tak mari, pihak-pihak dia mari. Bawa barang ada.
Kau kerja bawa barang dulu. Bawa beras, bawa duit. 2-3 hari dia mari lagi bawa duit. Lepas sihat, dia pun kata, marilah cuba. Kita boleh beri bantuan bulanan macam ni. Tidak kata suruh Kristian ni. Si Nabi nak selalu semua nak beri bantuan ni. Ujian dia mana-mana kerajaan. Sebab orang susah, tak tolong. Ni kita pakai itu saya lalu ni. Rumah ada nak balik lah. Kerajaan ni tiada. Ini semua tiada lain kerana punca dia kerajaan. Sebab tu kalau kita baca, mana-mana orang kabur cakap, kita bawa delegasi, resolusi sejuta, himpunan sejuta ummah tu, dalam resolusi yang mereka bawa tu, semua mereka sebut, kerajaan kena buat gini, kerajaan kena buat gini, kerajaan kena buat gini, kerajaan. Kerajaan dia, kerajaan Malaysia. Tak? Kerajaan Malaysia yang ada penguasa, yang ada polis, yang ada askar, kena menggunakan ini semua bagi menjaga ummah ini daripada persoalan mutlak yang sangat menakutkan yang berlaku hari ini. Dan yang kedua, masyarakat. Apa peranan masyarakat? Peranan masyarakat tokoh kerajaan. Mengaruh saja tak apa kau. Berimpun juta umat. Lepas tu ni kata kau, tak berubah kau. Orang murtad tak ada hukuman dia lah. Macam mana nak buat tukar kerajaan? Waktu susah sekali. Berimpun dalam stadium, berarah macam mana pun. Mari dah raya, hak dia bahan piti pula. Ambil bahan piti ke dia. Anak muda mu nak murtad. Mu nak lari agama, lari agama. Mu nak nyanyi. Mu nak buat mendapat ke adamu. Dia boleh piti banyak. Tak berubah kau. Cara dia berapa? Nak berimpun pun tukar kerajaan. Lepas tu kalau ada orang kata apa kita tak terlibat dalam cerita himpunan tu, kita kata kalau berimpun waktu pun dia tak, kita cover lama dah, kita berimpun lama dah. Jok dulu Dr. Bahanuddin kena takak kita berimpun dah. Tapi kerana mengakikan NGO nak berimpun, dia kata tidak mahu di politik kau, kita tidak terlibat dalam himpunan tu, tapi kita nak beritahu kepada masyarakat penyelesaian yang paling baik kali nak tukar masalah murtad ni, tukar saja. Tukar saja. Tukar saja apa? Kita dah ada nak susun tentang persoalan murtad. Nak lahirkan apa yang dibuat oleh Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar yang menyebut, apabila Abu Bakar kata aku akan serang orang yang enggan keluar zakat. Zaman Abu Bakar. Abu Bakar kata aku akan perangi orang yang enggan keluar zakat. Sayyidina Umar Al-Khattab kata, wahai Amirul Khalifatul Rasul, wahai Abu Bakrin, tak boleh. Sebab orang yang enggan keluar zakat dia sembahyang kau. Dia sembahyang kau, dia tak mau keluar zakat je. Dah kafir lagi. Tak boleh. Kata Sayyidina Abu Bakar, mu tahu ke tak? Allah Ta'ala memperingkat sembahyang dengan zakat dalam Quran. Aqimus salat wa atuz zakat. Aqimus salat wa atuz zakat. Kemudian dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah menyebut bahawa kita tidak boleh bunuh orang tu illa bihaq, melainkan apabila manusia menafikan hak la ilaha illallah. Apa dia hak la ilaha illallah? Islam ni lengkap, Islam ni sempurna. Maka aku akan perangi mana-mana orang yang memisahkan antara zakat dengan sembahyang. Sembahyang zakat tak mau bayar, kata Abu Bakar, aku akan serang dia. Sayyidina Umar kata, bila aku dengar penjelasan makan ni, maka lapang dadaku, maka aku sokong Abu Bakar. Bagaimana pula kalau orang pisau politik dengan agama? Ya. Orang pisau sembahyang zakat, Sayyidina Abu Bakar serang. Abu Bakar lawan. Bagaimana orang yang memisahkan politik daripada agama? Orang yang pisahkan hudud daripada kehidupan. Oh, dia kata hudud tak ada kaitan politik hukum. Hudud hukum. Faham tak? Hudud pahlah, hudud ni lah.
Allah Ta'ala tilka hududullah. Ada rekap oleh itu. Hudud pah itu apa hudud pah. Macam mana hudud ni dalam kepala kita boleh memikir gitu. Inilah Sayyidina Abu Bakar. Tapi Abu Hasan Ali An-Nadawi menyebut dalam tulisannya, dia kata kunci ummah hari ini ialah apa dia? Ar-riddah la Abu Bakar. Riddah yang berlaku di akhir zaman ni tak ada orang macam Abu Bakar tanggung-tanggung. Ustaz Sayyid Hawar rahimahullah ta'ala kata riddah yang paling besar fil alam al-islami, riddah dalam dunia Islam hari ini ada riddah. Bukan orang ni, kerajaan itu sendiri murtad. Kerajaan yang ada kuasa, kerajaan yang ada polis, kerajaan yang ada tentera, kerajaan yang ada segala-gala, kerajaan itu sendiri dah keluar orang ni. Ini kata Ustaz Sayyid Hawar rahimahullah. Kerajaan itu sendiri tak mahu agama, tolak agama, tentang agama, lawan agama. Ini anak-anak muda kena faham asas. Sebab ada orang yang mari mikir tentang beza di antara piti. Dia kata, hak ni boleh piti, hak ni tak boleh piti. Hak ni boleh buat jalan, hak ni tak boleh buat jalan. Ya, hak ni nak boleh beri projek, hak ni tak boleh beri projek. Kalau mikir bagai tu buat kita berat. Ya, berat kita kalau mari dajjal. Kerana disebut dalam hadis Nabi SAW, Dajjal ni dia bawa perkara besar. Sehingga dia pergi satu orang, dia kata, mu tahu ke tak, kebunmu nak jadi subuh. Boleh? Musafar. Kebunmu jadi subuh, hidup subuh. Kalau musafar aku, bukit ni jadi emas. Dajjal. Bukit jadi emas. Bukan winting melalui ya. Dajjal, mu nak lapar aku boleh? Aku boleh bukit ni jadi emas. Tak payah mengayuh. Bakal kantok dia jual. Pemandi tu kena mengayuh dia tak? Masuk dalam lubang, campur batu pasir. Susah. Kau ni emas tak? Malah je. Tanahmu subuh. Hujan. Kalau mu mari kemarin, mu nak hujan. Lagi hujan. Sihir yang dibawa oleh Dajjal, Allah Ta'ala beri kepada dia untuk menjadi suatu fitnah kepada umat akhir zaman. Kalau orang nak menang. Tapi kalau orang nak agama, Allah Ta'ala ajar ni, yang menyelamatkan ummah, yang menyelamatkan masyarakat dengan agama ni, alhamdulillah. Kita kata manusia tak ada piti. Manusia kau ada piti banyak. Hidup maju, hidup senang. Kita kata bodoh orang nak mengaji mana? Mesti banyak, Allah banyak. Tapi disebut dalam surat Kahf, sehari 77 pasangan cerai setiap hari. 77 pasangan cerai setiap hari. 77 pasangan cerai setiap hari. Nak kata bodoh orang ni? No. Mengaji kau tinggi, komputer kau pandai. Orang dulu mengaji kalau ada jok 3, jok 4, baca lah ada. Ya, tapi anak orang ni anak tu, tapi tak ada ayah. Pakai ekor ke buah. Ini persoalan. Saya ajar persoalan supaya kita mari memikir, melihat apa dia persoalan sebenar yang wujud dalam masyarakat ini. Punca dia, persoalan dia, penyakit dia, mari mana punca dia. Ya. Mari mana punca penyakit itu, mari awal dia. Kalau penyakit dari dia, orang kata punca dia, mari kerana nyamuk. Ya. Penyakit dari dia, orang kata nyamuk. Nak tu. Pusing lah kita kata royong. Buang tempat takung air, kita bersih ambil. Kakak kita bakar, kakak hak boleh bakar, kita kamu. Kalau kakak takung kita buat mengalir. Kemudian mari pula ke hospital, kok nyembuh, mana putih sokong, nyembuh sekampung, garik pula mari nyembuh, mari nyembuh garik, dia ada yang terpenyok, tak nyamuk tu masih garik dia, mari nyembuh garik, kita rohani, Allah, nak pergi
Sebab dia kata tadi ada seorang di hospital demam denggi. Jadi orang tu suspek demam denggi. Jadi punca dia seorang tu api orang kampung jadi susah lagi. Api orang kampung jadi susah lagi. Orang lain demam tak? Tak demam ni. Orang lain tak demam ni. Orang lain tak nyamuk lagi. Tak nyamuk tapi tak demam denggi. Baru seorang baru. Baru seorang baru. Bila seorang macam tumpung kita pakak gotong royong habis, macam mana kalau kejadian murtad yang berlaku dalam negara kita bini rupa, macam mana nak buat gotong royong? Ha? Gotong royong sembuh ke? Tak? Sembuh kan ni? Aku habis pakai laki-laki. Kena kerja. Tu mari punca dia tu, orang hancur punca, mari menyakit dia mari mana? Mari daripada pemerintah. Mari daripada pemerintah. Masyarakat jadi jahil, mari punca dia mana? Punca dia pemerintah. Menteri besar Ganu boleh dia maruh budak-budak Azhar. Pas dia nak maruh budak Azhar dan dia nak berlaku bahawa dia dah amat beri sumbangan dan bantuan kepada mana-mana orang pergi Mesir. Jadi bagi nak memastikan bahawa betul hak dia ni, dia dah beri bantuan kepada budak-budak orang ngaji Mesir. Dia kata kita ajar budak-budak Mesir supaya jangan belajar, jangan baca, jangan masuk kelas. Dia nak cakap tujuan dia nak kabur, dia tak mau beri bantuan. Jadi budak-budak tak boleh ngaji Mesir. Sebab dia ngaji Mesir dah belajar dah. Kalau dah masuk kelas. Jadi yang memberi bantuan. Pas dia ejah, dia kata kita pergi kabur ke budak-budak, jangan masuk kelas, potong kelas. Hakikat dia mana? Hakikat dia tak memberi budak dia ngaji Mesir tu. Bila budak pergi Mesir, pandai. Bila pandai balik kampung, ngaji orang mana? Bila mengajar orang pun tahu dah. Dia kata, oh, ustaz balik Mesir, pandai dah, kita kena ikutlah dia. Kena ikut. Jadi habis orang pandai agama, kau lama kau ramai orang pandai agama, kau lama kau ramai orang pandai agama. Bila kau ramai orang pandai agama, akhirnya dia tak boleh pondok dengan orang. Bila ramai orang pandai agama, orang nak laksana hukum wuduk, orang nak laksana Islam, orang nak kepada agama, orang nak jadi menemolek, orang tahu rasuah ni haram, orang tahu politik ni tak boleh pisah dengan agama, orang tahu cakapan ni karut, orang tahu benda ni dosa, orang tahu benda. Akhirnya bila tahu ramai jadi agama ni kok, orang ada dulu. Betul tak? Berat. Ini lambung. Nak suruh orang. Ini tujuan ni nak sekat orang nak pergi Mesir. Jangan pergi. Sehingga sampai satu tahap dia buat pressure pula Tunisia ni. Orang nak pergi ngaji Mesir kena pressure di Malaysia pula. Kementerian Pendidikan Pengajian Tinggi buat pressure lah. Orang siapa yang layak pergi Mesir kena pressure di Malaysia pula. Dia nak sekat. Semua ni usaha nak sekat supaya ada orang aneh, supaya adanya para ulama, supaya ada orang mengaji, supaya ada orang beritahu punca penyakit betul dalam masyarakat kita. Kita bincang malam ni benda barang ni, benda hak depan kita tengok semua masyarakat berlaku, negara kita ni murtad teruk. Betul tak? Semua suara kapal salah habis lah ni. Murtad teruk, murtad teruk, murtad teruk, murtad teruk. Pas kita nak tahu orang ni mengaku murtad teruk, mu tahu dah punca dia benda apa. Punca dia hak ni, hak lacing ni. Nepakat balik pergi kampung esok, temu orang kampung, ni punca dia hak ni. Hak ni mereka 50 tahun ni. Dia tak? Punca dia jadi murtad paruk teruk dahsyat ni. Tak ada kerana benda lain melainkan benda ni. Maka nak baiki, nak selamat daripada penyakit ni, kena buat gotong royong, pakak ramai-ramai tumbang hak benda ni, naik benda lain, naik kerajaan lain, insya-Allah. Betul. Jadi saya sebut sekadar tu sebagai kuliah tazkirah. Mudah-mudahan kita selamat di dunia,
selamat di akhirat dan ucap selamat menyambut hari-hari korban lah. Kalau lambat lagi pun bagi kita ni mari sini dah tahu dah bila dah tahu mari pula. Mungkin nak ni yang tak akhir dan tak awal tak tahu dah. Betul tak? Saya ingat berasa mari masa meretok dulu mari sekali. Tak biar. Masa meretok dulu. Mari sejik masa tu. Masa meretok dulu. Dah ni tak ada dah ni. Kalau mari pun masa meretok dah datang dah aku. Wallahu ta'ala ala sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi